Buat apa ni bang? Bersih sikit bang, ada barang baik ni. Kan nak berdeka ni. Barang apa ni? Barang apa ni? Macam saya cakap tadi nak berdeka ni, tapi kau teka tu barang apa? Barang apa yang sampai? Stokin. Salah. Rasa-rasa demam apa sekarang? Yang ramai sekali orang datang cari. Denggi. Tak tahu orang cari denggi. Oh. Macam baik eh. X-Max. X-Max Twin Pack gang. Kita dah restock. Hari tu habis kan. Cepat gila. Restock habis. Ni sampai. Sebab apa? Sebab untuk merdeka ni ramai customer cari. Diorang nak ride kan, nak borak best lah dengan pilihan belakang kan, dengan member ke, dengan orang belakang, orang rumah kan. So korang kena dapatkan lah Twin Pack ni. Kalau macam ni mesti harga baik ni. Harga dia memang baik. Kalau kau beli single set kan, korang dapat satu device. Tapi dengan Twin Pack ni korang dapat 2 device. Korang save lebih kurang dalam RM200 guys untuk Twin Pack. Korang rasa nak beli single set ke nak beli Twin Pack? Mestilah saya nak ambil yang Twin Pack. Lagi berbaloi. Twin Pack kan, lagi best kan. Nak tengok saya buka sekejap. Lawa Tengok colour dia, zoom sikit. Premium tak premium geng? Merelip. Dia jenis gloss lah, bukan matte, jenis gloss. Satu je lah kit dia. Kit dia dua-dua. Oh dua-dua? Dua-dua bang. Dua-dua sekali dapat. Dia takkan pakai satu seorang nak buat je dia. Okey, patutlah tebal. Tu lah tebal. Okey, tapi bang, kalau misal kata saya duduk jauh kan, kalau area KL Selangor senang lah. Kalau luar kawasan, macam mana nak dapatkan Twin Pack ni? Saya nak dapat kan, dekat beg kuning ada. Sebab abang cakap abang nak pasang sendiri kan, beg kuning ada. Tapi kalau abang tak tahu, abang roger kita lah. Kita tolong assistkan abang untuk pasangkan. Nak download apps semua, boleh pakai apps. Okey. Dia ada berapa colour bang? Okay, untuk Twin Pack buat masa ni ada satu colour lah. Satu colour ni je lah yang ramai pun customer pun memang suka colour ni. Tak dekat helmet, tak nampak serabut sangat. Okey. Nanti saya roja abang Boleh, tak ada hal. Apa-apa roger.